Pernah tak korang bangun pagi-pagi tapi badan rasa lemau dan penat gila? Padahal semalam bukannya buat kerja berat. Tak ada lari maraton pun. Ada hari kita cuma baring, scroll handphone je seharian. Tapi bila sampai ke malam, rasa macam badan kena gilih lori. Bateri tinggal 5%. Mesti ramai terus tuduh diri sendiri. Aduh, malasnya aku ni. Tapi betul ke sebab kita malas? Atau sebenarnya, ada pencuri tenaga yang tengah beroperasi dalam senyap tanpa kita sedar? Hari ni kita nak bongkar kenapa kita boleh rasa penat walaupun macam tak buat apa-apa. Siapa tahu lepas ni korang dah tak cepat sangat salahkan diri sendiri. 1. Keletihan mental dan emosi. Otak tengah burnout. Korang nampak je duduk diam baring scroll phone, tapi otak kat dalam tu tengah lari maraton. Overthinking, stres kerja, maklumat berlebihan dari skrin, atau emosi tengah serabut. Semua ni sedut tenaga tanpa sedar. Otak kita ni guna hampir 20% daripada jumlah tenaga badan tau. Jadi bila fikiran berasap, badan pun automatik akan rasa barai sekali. 2. Tidur lama, tapi kualiti kelaut. Korang rasa korang dah tidur 8 hingga 9 jam, tapi bila bangun tetap rasa macam kena gilis lori. Tu maksudnya tidur tak berkualiti. Mungkin korang kerap terjaga malam atau tak dapat tidur nyenyak. Deep sleep. Ibarat caj telefon sepanjang malam tapi wayar longgar. Bila cabut, bateri tetap 15% je. 3. Kurang air dan penangan makanan manis. Kurang air. Bila badan dehidrasi, aliran darah jadi lambat. Oksigen lambat sampai ke otak, terus badan rasa kusam dan lemau. Penangan makanan manis. Bila hentam makanan tinggi gula atau karbohidrat terproses, paras gula darah akan melonjak naik cepat, pastu merudum jatuh, blood sugar crash. Masa inilah mata terus rasa berat nak mampus. 4. Kurang bergerak. Terlalu banyak melepak pelik tapi benar. Lagi korang tak bergerak, lagi korang rasa penat. Bila duduk atau baring terlalu lama sambil menghadap skrin, peredaran darah dan denyutan jantung jadi perlahan. Bekalan oksigen tak sampai secara optimum kat sel badan, terus sistem badan switch pergi mode tidur. 5. Badan kurang nutrisi. Kalau dah jaga tidur dan makan pun masih rasa penat, mungkin badan korang tengah kekurangan minyak enjin dalaman seperti kurang zat besi dan anemia. Sel darah merah tak cukup nak bawa oksigen. Kurang vitamin D dan B12. Penjana tenaga utama untuk sel badan tak cukup. Masalah thyroid. Kelenjar thyroid kurang aktif menyebabkan metabolisme badan merangkak perlahan. Tapi kalau rasa penat ni dah tahap kronik, hari rasa macam zombie walaupun dah makan sedap dan tidur cukup, elok korang pergi jumpa doktor buat check up.